Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Adli Effendi Muhammad Zaki dan rakan penyampai. Saya Lieutenant Pertahanan Awam Najwa binti Muhammad Tarmizi. Antara yang menarik dalam kapsul APM 3 Julai 2025, Majlis penyerahan ambulans sewaan daripada syarikat kuasa saksama Senyap Berhad kepada APM dan Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Pada 29 Jun 2025 yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengadakan lawatan kerja rasmi bertempat di Sekolah Kebangsaan Bandar Pernawar, Kota Tinggi, Johor. Dalam lawatan tersebut, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah mengadakan tinjauan fasiliti di sekitar kawasan sekolah selain mendengar taklimat yang diberikan oleh guru Sekolah Kebangsaan Bandar Pernawar. Selain itu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah memilih Sekolah Kebangsaan Bandar Pernawar sebagai sekolah angkat madani bagi menyalurkan sokongan berterusan dari segi kewangan, penambahbaikan akademik serta latihan dan penambahbaikan kapasiti. Turut hadir Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Kamal bin Mohtar, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Johor bersama Lieutenant Pertahanan Awam Khairul Anwar bin Abdul Karim, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Tinggi Encik Syamsuddin bin Adnan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Pernawar serta barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana. Pada 27 Jun yang lalu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mencemar Duli Mahaduli Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1447 Hijrah 2025 Masihi peringkat kebangsaan bertempat di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC. Sambutan kali ini mengangkat tema membangun ummah madani, iaitu mengajak umat Islam memperkukuh jati diri, memelihara perpaduan dan menjiwai roh hijrah sebagai simbol kekuatan spiritual, pengorbanan dan transformasi diri. Kemuncak acara menyaksikan titah diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah kepada dua tokoh unggul, iaitu Datuk Dr. Noh Gadot sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan Dr. Taufik Fauzwan Al-Rabiah dari Arab Saudi sebagai tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa. Majlis tersebut turut dihadiri Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, bersama Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan Yang Berbahagia Senator Datuk Muhammad Naim Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Barisan Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet, Ketua Setiausaha, Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan, Wakil Penjawat Awam serta pelbagai lapisan masyarakat. Turut hadir Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Setia Kolonel Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Bahagian Pengurusan Latihan Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Yang Setia Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman bin Abdullah, Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Pegawai Kanan APM serta pegawai dan anggota APM. Pada 25 Jun yang lalu, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPA, telah menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat dan Penyampaian Watika Angkatan Pertahanan Awam Negeri Pahang bertempat di Auditorium Pejabat Negeri Pertahanan Awam Pahang. Antara pengisian majlis adalah sesi pemakaian pangkat dan penyampaian watika pegawai bersekutu APM, pemakaian pangkat dan penyampaian watika pegawai pasukan, penyampaian surat anugerah perkhidmatan cemerlang dan penyampaian sumbangan anak Felda. Semoga para pegawai dan anggota pasukan yang diraikan terus cemerlang dalam kerjaya serta sentiasa memberikan hikmat yang terbaik demi kecemerlangan perkhidmatan dalam pertahanan awam.
Turut hadir Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Cik Adam bin Abdul Rahman, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Pahang, bersama Kapten Pertahanan Awam Syaiful Nizam bin Abdul Rahman, Ketua Bahagian Angkatan, Latihan dan Perhubungan Awam Angkatan Pertahanan Negeri Pahang, Pegawai Kanan APM, Pegawai Bersekutu APM, serta pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Negeri Pahang. Seterusnya, pada 24 Jun yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, yang telah menghadiri majlis penyerahan ambulans sewaan daripada syarikat kuasa saksama Sdn Bhd bertempat di Padang Kawat Ibu Pejabat Pertahanan Awam IPPA. Dalam sesi penyerahan tersebut, sebanyak 26 unit kenderaan ambulans sewaan telah diagihkan kepada seluruh negara, iaitu Sarawak, Sabah, Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, termasuk wilayah persekutuan. Majlis tersebut turut diadakan sesi tanda tangan penerimaan ambulans sewaan antara wakil pegawai syarikat kuasa saksama Sdn Bhd bersama pengarah-pengarah APM negeri dan disaksikan oleh Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM. Turut hadir Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM, bersama Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Persekutu Pertahanan Awam Yu Bung Chiu, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan IPPA, Pengarah-pengarah Bahagian, Pengarah-pengarah APM Negeri, Pegawai Kanan APM serta pegawai dan anggota APM. Semoga penerimaan ambulans sewaan ini dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dan kesiapsiagaan APM dalam menghadapi sebarang kecemasan dan bencana serta memudahkan anggota APM menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Baik, sebelum mengakhiri kapsul APM minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang berlangsung pada 26 Jun 2025 yang lalu. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum. Saya menyeru kepada semua umat Islam supaya memahami tanggungjawab untuk membina tamadun yang berteraskan nilai-nilai Islam, bukannya sekadar pembangunan fizikal sahaja.